kita boleh jawab benda ni dalam dua situasi lah. Sebab situasi yang pertama adalah ada satu soalan yang berkaitan dengan aku punya projek lah, yang mana projek yang penyelidikan yang aku buat sekarang ni, iaitu aku nak tengok kesan sinaran daripada pencawang ataupun sinaran daripada telefon, apa kesan dia kepada kita punya sistem biologi. Setakat ini kita tak ada law, okey, kita tak ada law ataupun rumusan untuk menjelaskan kesan sinaran daripada pencawang tu kepada kita punya sistem biologi. Dia tak ada law macam Newton's law ke macam Mendel punya inheritance punya genetik tu, dia ada dia punya law dia kan. Tapi kesan daripada sinaran signal radio frekuensi kepada kita punya tubuh tu tak ada law lagi. Jadi aku curious dengan benda tu dan projek aku berkaitan dengan benda tu. Tapi kalau berkenaan dengan secara keseluruhan tengah alam semesta dan sebagainya kan, benda yang aku curious sebenarnya adalah apa yang terjadi sebenarnya sebelum Big Bang. Misal kata orang tahu Big Bang itu terjadi dan orang tahu itu adalah permulaan alam semesta, tapi apa yang terjadi sebelum tu tak ada siapa dapat jawab. Dan aku rasa dan aku assume mungkin kat situ Tuhan nak kickstart dia punya kejadian alam semesta kan. Bila dia kickstart tu, dia start alam semesta. Jadi kita tak tahu, dia macam masa dengan ruang tu dia tak ada makna sebelum Big Bang tu. Jadi aku macam curious lah, betul ke tak ada makna ke whatever lah kan. Mungkin kita tak ada observational power untuk tahu apa yang terjadi sebelum Big Bang misal kata. Lepas tu yang kedua, benda yang aku curious adalah alam semesta ni ada penghujung ke tak ada penghujung. Kalau kau cakap ada penghujung kan, apa yang ada dekat dia tebing alam semesta tu? Bila kau cakap alam semesta ni ada penghujung, dia mesti ada tebing yang membezakan antara ni alam semesta, ni ada benda yang bukan alam semesta. Yang bukan alam semesta ni apa benda? Syurga? Neraka? Jadi kau nak cakap ni alam semesta kita, lepas tu dekat luar ni syurga dengan neraka, macam tu ke? Ya, mungkin atas Allah je kan. Maksudnya Allah ada kedudukan ke? Okay. Kau ini time bukan apa? Itu soalan yang aku curious. Sebab adakah alam semesta ni ada penghujung? Aku benda yang aku curious. Aku tak tahu. Sebab bila kita claim alam semesta ni penghujung, jadi alam semesta ni berkembang ke arah apa? Bila alam semesta yang ada tebing, ada apa dekat tebing ni tu, dekat luar tebing tu ada apa? Kita tak tahu kan. So itu benda yang aku curious. Satu, apa yang terjadi sebelum Big Bang, adakah alam semesta yang ada penghujung? Dan ada orang buat teori lah bahawa alam semesta ni dia ada beberapa layer. Satu ni alam semesta kita, satu ni alam semesta lain, alam semesta lain, alam semesta lain. Dan dia berdiri atas apa? Ada orang kata dia duduk dalam satu dimension yang lebih besar. Ni multiverse kan? Lah, lebih kurang lah. So kalau Alang dah sebut ni, ada kaitan dengan multiverse tak? Dia ada kaitan dengan multiverse. Aku tak Kau tak menafikan multiverse? macam mana aku nak cakap benda tak ada bukti. Jadi multiverse ni adalah assumption scientist ke? Hipotesis? Aku boleh katakan hipotesis. The strong hypothesis lah. Nak kata teori tu belum cukup strong lah bagi aku. Sebab dia tak ada, kita observe benda tu kan, kita tak tahu benda tu wujud tak wujud. Kita cuma ada inference, ataupun nak kata inference pun tak jugalah. Dan orang assume alam semesta ni dia satu layer rata, lepas tu ada lagi layer lain, alam semesta lain, layer lain, dan semua layer-layer ni duduk dalam satu dimensi yang lebih besar.